Melati kuntum, tubuh melata. Saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata. Saya Afra ingin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Afra Huwaida binti Muhammad Arifin, pelajar tingkatan 4. Kod sekolah saya ialah BEA 5070. Buku yang saya ingin sampaikan pada hari ini berjudul 366 cerita dari Al-Quran dan Hadis. Buku ini ditulis oleh Nur Syafiqah Yusof dan diterbitkan oleh Darul Mu'ni Trading pada tahun 2022. Buku ini terdapat 205 muka surat dan harganya ialah RM34.90 untuk Semenanjung Malaysia, manakala RM37.90 bagi Sabah dan Sarawak. Buku ini menarik minat saya untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang pelbagai kisah yang diceritakan melalui Al-Quran dan Hadis. Buku 366 cerita dari Al-Quran dan Hadis ini merupakan sebuah koleksi pengajaran harian. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kisah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Ia direka untuk bacaan harian pembaca muda, satu hari satu kisah, bagi membentuk pribadi mulia dan memberikan teladan daripada kisah para nabi. Buku ini merupakan sebuah karya yang sangat sesuai untuk semua peringkat umur, terutamanya pada golongan kanak-kanak dan remaja. Setiap cerita yang disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami, ringkas, menarik, sekaligus memudahkan pembaca untuk memahami mesej yang disampaikan. Selain itu, buku ini juga diperkaya dengan ilustrasi berwarna-warni yang mampu untuk menarik minat pembaca muda. Setiap kisah mengandungi pengajaran dan nilai murni seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan serta ketaatan kepada Allah. Hal ini menjadikan buku ini bukan sahaja sebagai bahan bacaan, tetapi sebagai panduan dalam membentuk akhlak yang mulia. Kelebihan buku ini dapat kita lihat dari segi susunan ceritanya yang sangat sistematik dan sesuai dijadikan untuk bacaan harian pembaca muda. Adam tidur, tulang diambil, Hawa tercipta, peneman yang ganjil. Izinkan saya untuk kongsikan satu kisah yang terdapat dalam buku ini yang menceritakan tentang penciptaan Hawa. Sebagaimana yang kita tahu, Hawa tercipta daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam yang merupakan bahagian badan yang lemah untuk menemaninya dalam syurga. Mesej yang terdapat dalam kisah ini ialah setiap orang perlu melayan kaum wanita dengan baik serta lemah lembut. Kesimpulannya, buku ini sangat bermanfaat dan wajar dimiliki oleh setiap keluarga kerana mampu memberikan ilmu dan membentuk sasiah dalam kehidupan harian. Saya akhiri kalam saya dengan serangkap pantun. Kuning emas si pelita, kuning langsat dalam cawan. Terima kasih menonton cerita. Jumpa lagi di lain zaman. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.